Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita bersama dalam satu program podcast Sembang Sekejap bersama Coach Isa, di mana kita akan bercakap tentang topik kita pada hari ini adalah berhutang biar apa-apa asal beraya. Okey. So maknanya topik asas dia adalah berkaitan dengan hutang, senario hutang di Malaysia lah. So jadi kita ada dua tetamu khas kita, okey. Cik Faiz dan juga Cik Su daripada EBH Group. Mereka ni berpengalaman dalam mengendalikan kes-kes klien ataupun prospek yang berhutang dan bagaimana mereka berjaya menyelesaikan masalah ni. Dan untuk pembukaan lah, okey. Hari ni nak Cik Faiz boleh kenalkan diri sikit dah, berapa lama dalam bidang ni ke, sebagai apa ke kan. So, terima kasih Coach Isa. Terima kasih kerana jemput saya hari ni bersama kita ketiga untuk bincangkan isu ni. Apa tadi? Biar apa-apa, ya, apa-apa asal beraya. Beraya sebab kita masih musim raya kan. So, jadi kita nak cakap beraya ni. Sebab musim raya kan. Sebelum tu selamat raya Mak Azhar Batin. Selamat raya pada penonton semua. Selamat raya pada Coach Isa. Ni Su kan. Selamat raya. So kita sama kan. Masih beraya lagi. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz. Saya selaku sales consultant lah, ataupun kita panggil SC. So, SC di EBH Group. So, saya di EBH ni agak lama juga, Coach. Lebih kurang dalam 5 tahun lah. 5 tahun. 5 tahun dekat EBH. Cumanya sebelum ni dalam industri ni mungkin saya dah lebih more than 10 years lah. More than 10 years So maksudnya Faiz jumpa macam-macam orang, betul tak? Macam-macam pengalaman uruskan kewangan hutang orang ni. Itu yang itu yang kita nak share tu. Kita nak tahu. Okey. Okey, Cik Su, boleh kenalkan diri Cik Su. Berapa lama Cik Su dalam bidang ni? Saya rasa Cik Su pun boleh tahan juga pengalaman dalam bidang ni, betul tak? Okey, Assalamualaikum. Nama saya Su. Okey, sekarang ni kita kat dalam program apa tadi? Biar apa-apa tajuk besar kita biar apa-apa asal beraya. Betul. Itu yang akan menjadikan macam-macam kan? Betul. Okey. Saya Su. Okey, saya kat sini saya sebagai sales consultant. Sales consultant juga. Dan diorang panggil sebagai AC juga. So dalam bidang dulu ni saya almost dalam 10 years plus lah, lebih kurang macam tu. So actually saya bermula daripada koperasi dan saya buat sekarang dalam bidang koperasi dan bank jugalah. Okay. Macam-macam isu yang saya lalui, macam-macam orang cakap pengalaman tu yang kita handle klien ni, yang orang cakap kita kena banyak sabarlah untuk melayan klien kan. Ragam. Ragam. Okay. Ragam klien ni macam Su dah berapa tahun dah kalau ikutkan pengalaman kerja dengan perusahaan ni? Kalau dalam pengalaman ni lebih kurang dalam 10 tahun lebih juga. 10 tahun lebih. Hebat. Ni orang-orang lama. Betul. Okey. So kalau orang berpengalaman dalam bidang ni, kita nak tahulah sebenarnya kalau ikut senario sekarang ni kan, especially kalau kita fokuskan pada kaki kanan awam lah kebanyakan kita dengar kan banyak pasal dia ada masalah berkaitan dengan pengurusan kewangan, pengurusan hutang, dan mereka ni seolah macam tak ada jalan keluar. Nak lagi dengan keadaan sekarang ni, dengan keadaan perang, apa lagi dengan keadaan minyak naik, apa lagi dah PMX pun dah kata kita dah start bekerja dari rumah start 15 bulan ni. Kemudian apa lagi, even ada menteri pun saya tengok kat RTM dia dah cakap kurangkan perbelanjaan yang berasaskan kehendak. Maknanya kena pandai berbelanja sekarang ni. So ini dah macam signal-signal yang memberi tahu pada orang ramai, so uruskan kewangan dengan baik. So dari segi Faiz dulu lah, saya tanya Faiz dulu kan. Faiz tengok macam mana sikap orang kaitan awam ni ataupun orang awam sendiri bila berhutang ni. Tengok macam mana diorang ni. Bagi saya lah kan, Coach. Dia sebenarnya kalau nak ikut, semua orang berhutang. Betul? Semua orang akan ada hutang tu. Sebab kalau tak ada hutang, tak adalah bisnes. Betul? Semua orang buat bisnes pun orang akan berhutang juga. Betul? So itu adalah cabang bisnes yang mana dekat mana-mana negara lain pun sama je. Cumanya apa yang saya nampak, yang jadi keberhutangan yang serius ni sebab apa?
individu tersebut dia tak pandai nak manage hutang. Itu je sebenarnya. Sebenarnya dia tak berhutang, dia tak ada pengurusan hutang tu sendiri. Okey. So that's why ramai yang jatuh bankrupt, ramai yang terjerat alung. Macam ada lagi lah. alung? Okey. Banyak kes. Kaki tengah awam ni. Banyak tu. Okey, kaki tengah awam ni kebanyakannya kategori jabatan atau kementerian macam mana tu? Kementerian macam mana? Jabatan kerajaan. Dia penguat kuasa ke? Kita kalau dengar penguat kuasa ni berhutang dengan alung, ada ke? Ada juga Saya bukan nak bercakap buruk ke apa. Bukan. Kita bercakap secara general. Kes yang kita jumpa macam tu. Ya, sebagai panduan. Ini pengajaran pada yang di luar sana. Okey. So, saya rasa benda ni sebab saya dah almost lebih daripada 10 tahun. So macam-macam klien yang kita jumpa, macam-macam situasi. Ada yang dah berpindah ganda sebab hutang dan sebagainya lah. Okey. So balik pada topik kita kan, biar apa-apa asal beraya, tengoklah. Patut ke nak mesin raya? Bila nak raya je kita berhutang. Bila nak beraya je berhutang. Patut tak sepatutnya? Dan saya rasa, adakah setiap kali raya macam tu ke? Ataupun dah memang style pula orang rakyat kita ni kan macam tu? Bagus ke tak bagus kalau ikut Su? Okey, kalau macam ni actually kalau kita nak beraya tu tak salah kalau kita nak membeli, tak salah kalau kita nak berbelanja. Okey, tapi kita kena tahu keadaan kewangan kita tu macam mana kan, betul tak? Okey, boleh. Kita jangan ikut orang. Okey, orang tu tukar langsir, kita tukar langsir. Orang tu beli sofa, kita beli sofa. So tak boleh lah. Padahal langsir tu elok lagi. Sofa tu elok lagi kan. Tukar 5 bulan lepas tukar balik. So tak boleh lah macam tu kan. So tiba-tiba jiran sebelah tukar kereta. Dia pujuk suami dia tukar kereta. So tak boleh lah macam tu kan. Okey, tak boleh ikutkan sangat lah. Itu hanya kehendak je. Okey. Benda tu short term je. Lepas raya dah tiba-tiba dah macam alamak. Mungkin ini kot yang dimaksudkan oleh kerajaan ataupun menteri sekarang ni, jangan beraya mengikut kehendak. Kena ikut kepentingan, keutamaan. Keutamaan yang perlu didahulukan. Okey, setuju? Macam memang tak salah, memang semua orang akan berhutang, tapi kalau boleh kita kena manage kewangan kita lah dengan baik. So kalau contoh kita tahu kita akan beraya, so kita kena manage daripada awal, at least 9 bulan sebelum tu kita dah buat kita punya financial planning. So, kena ada persediaan kan, perancangan kan. Kena ada persediaan. So apa yang kita kena dulukan, so kena tengok situasi. So dengan keadaan sekarang ni kan, dengan geopolitik kita yang tak bagus, keadaan dunia semua, soon barang akan naik semua dan ramai orang yang akan tak ada kerja. So kalau kita plan daripada awal, InsyaAllah takkan ada isu-isu. Mungkin memang ada, tapi isu tu takkan menjerat kita. Lebih kurang macam tu lah. Boleh saya tambah sikit? Okey, boleh. Dia sebenarnya salah satu faktor lah yang menyebabkan terjadinya keberhutangan yang serius ni. Faktor yang kita nampak sekarang ni, social media. Okey, betul. Salah satu faktor. Dia orang kata apa, ada satu term tu kata apa? Yang kan kita racun. Kena racun. Bila kita nampak orang tu update gambar, beli kereta baru, apa semua kereta baru. Kita tak dia tahu pun. Even kita tak tahu pun betul kereta dia. So dah jadi satu racun pada mana yang tengok. Aku nak macam ni juga. Setuju. So that's why akan ada hutang lain akan bertambah. Dan kalau kita ikut trend macam tu, dia takkan putus lah maksudnya. Dia akan berterusan. Nampak? Okey. Lubang tutup lubang lah. Okey. So selain daripada faktor multimedia tadi kan, media sosial tadi kan, apa rasanya faktor lain yang menyebabkan orang ni nak lagi tu? Kalau saya rasa sebab apa? Media sosial betul satu. Saya setuju sangat. Yang lain, what do you think? Pengaruh influencer lah biasanya. Sebabkan kerja influencer kan actually sebenarnya dia sponsor, tapi disebabkan dia influence orang, so orang tu akan terpengaruh. Terikut lagi. Itu pun betul juga. Dia rasa dia akan lawa macam ni. Dia akan nampak kaya macam itu yang kadang-kadang barang order lain, barang sampai lain. So jadi actually produk tu sama je. Kita kan nampak yang murah. So because of influencer, dia akan jadi orang nak beli yang tu. Untuk audience kita lah, macam mana agaknya panduan diorang untuk berbelanja sepatutnya? Rasanya apa yang kena buat? Panduan tu dia sebenarnya in terms of hutang lah. Maksud saya
Kalau dia nak berhutang, apa panduan dia orang? Apa yang sepatutnya dia kena tanya diri dia ke? Dia sebenarnya atas diri sendiri juga. Kan? Kan? Sebab tengok dia poket. Kan? Poket macam mana? Sebab Apa pepatah yang kita panggil tu? Berbelanja ikut poket sendiri lah. belanja ikut kemampuan lah kita Ikut kata kemampuan. kan. Ukur baju daripada sendiri. Ukur baju di mana sendiri. kan? Itu saya lupa. Okey. Betul. Maknanya kalau kita ada kemampuan, kita boleh buat dan barulah kita berbelanja, betul tak? Panduan yang, garis panduan yang betul lah, saya rasa. Okey, macam Faiz ataupun Su kan, lepas musim raya ni lah, ada tak orang call ke, memohon ke, dia nak tambah lagi hutang ataupun mana lagi hebat? Selepas raya atau sebelum raya yang orang nak berhutang ni selalunya lagi teruk? Dia sebelum dan selepas sama je. Kalau ikut plan sama je. Sama juga? Sama kepada yang sebelum lah. Sebab dia nak FOMO. Orang cakap FOMO dalam masa raya tu kan. Okay, contoh dia nak tukar kereta waktu raya. Sebab orang biasa akan ikut trend yang sebelum ni. Sebelum raya tu memang ramai. Mereka cek kelayakan lah. Saya nak kena buat loan ni lah. Ni macam ni. Saya nak kena settle hutang ni lah. Padahal actually dia nak bershopping untuk raya sebenarnya. Okey, Lepas faham. raya, dia kan sebab duit dah habis. That's the Itu problem. hari nak beraya, ni dah habis, nak plan ni pula. Faham. Lagi Okey. bila keadaan tu kan okey, contoh nak raya tu, sebelum raya tu ada buka sekolah lah. So keadaan tu yang menyebabkan diorang Terpaksa lagi. meminjam. Aduh. Faktor terpaksa tu, itu kita tak boleh dikira sebagai dia punya kehendak. Sebab itu keadaan yang memaksa. Kita tak salahkan benda tu. Cuma bila dah ikut trend, kau dah tahu, kau dah ada komitmen yang banyak, tapi orang lain ada benda ni kau nak juga. Yang tu akan jadi masalah pada dia waktu akan jadi tu. masalah. Dan masalah tu kita kata tak berbaloi. Tak berbaloi. Kan? Kalau terpaksa pinjam tu katalah anak education okey lah kan. Emergency, Emergency masuk okey. hospital. Tapi kalau untuk orang kata apa gaya hidup ni kan. Yang tu not worth it lah orang kata ya. Okey, kalau jenis hutang yang banyak lah macam Su ke Faiz kan, apa yang jenis hutang yang selalu orang nak berhutang ni? Bila dia datang kat kita tu kan, hutang apa yang diorang ada selalunya? Credit card ke lebih ke, personal loan ke, ataupun apa? Nak cover hutang, nak tutup hutang yang ada tu. hutang apa jenis selalunya tu? Kalau dia orang ada kredit kad dan Kredit kad lah. Kredit kad selalulah. Memang dia akan ada macam dia over budget, dia dah tak mampu nak cover lagi dah. So maknanya dia datang untuk pinjam tu untuk tutup loan yang ada tu. So, tapi keadaan macam tu kan, actually kredit kad ni ada bagus, ada tak bagus. Saya rasa macam kredit card tak ramai hutang, tapi ramai orang berhutang kredit card Ramai. So macam okey, kita punya experience kan, orang memang banyak blacklist sebab kredit kad. Kredit card. Yes. So kalau ikut ranking tu, kredit card ni yang keberapa ni? Yang nombor 1 ke, nombor 2 ke, ataupun mana? Actually kalau ikut pada data-data kita yang sebelum ni, kredit kad tu dia bukan Utama. keutamaan. Cumanya bila ada kredit kad atas individu tu sendiri, dia akan jadi hutang yang serius. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab dia orang tak pandai nak manage kredit kad. Kredit kad sebenarnya okey untuk pakai. Okey. Dia memang sangat membantu kalau ada kredit kad, tapi kena pandai pakai kredit kad. Sebab kebanyakan orang yang apply kredit card ni, saya rasalah dia tak faham. Itulah interest paling tinggi. Ya, Betul tak? Diorang tak tahu, diorang tak ada ilmu. So saya cakap tadi coach, dia orang tak pandai nak manage untuk Exactly. punya kredit kad. Credit card dia punya rate dah 18% setahun, betul tak? How you nak daily interest. Nak interest tu boleh buat, tak ada masalah. Cuma you kena pandai. Tapi dia tahu tak bila dia gunakan tu apa impact dia? Yang tu saya rasa ramai yang tak tahu. Betul-betul setuju. Okey. Katalah seseorang tu dah berhutang kan, dia ada hutang tu ni. Bila patut dia risau? Yang hutang dia ni ada tak tanda-tanda ke, dia kena check sendiri ke, ataupun dia boleh check report mana-mana ke? Apa pendapat Faiz? Kalau tak saya ni berhutang kan, saya nak tahu, hutang aku ni dah serius ke belum ni? Aku ni dalam keadaan selamat ke tak ni? Macam mana kita nak buat? Kita nak buat check semakan tu macam mana cara dia? Dia check bila dia rasa diri dia tu dah tak mampu. Dia patut check bila dia rasa ataupun dalam keadaan biasa pun dia boleh check ke macam mana? Boleh. Tak biasa, kadang-kadang diorang tak sedar pun actually diorang tu dah tak mampu nak cover. Diorang tak sedar. Diorang sedar bila macam okey, dia rasa macam dia tak
tak tahu. Masa tu baru diorang sedar. Tapi saya rasa masa tu dah terlambat lah kot. Masa tu dah terlambat sebenarnya. Sebab masa diorang berbelanja tu, diorang tak fikir masa awal tu. Okey. Sebenarnya kan diorang ada komitmen monthly untuk bayar benda tu. Okey. So bila dia dah macam contoh dah nak sampai due date, dia dah tak mampu nak bayar. Masa tu memang diorang dah risau. Okey. Macam saya lah, saya tak ada pun rasa tertekan ke apa kan. Boleh tak saya nak check nak kewangan saya tu? Agak macam mana cara dia? Boleh, tak ada masalah. Apa betul saya buat kalau saya nak check? Lagi cepat lagi bagus. Saya nak check dengan siapa ke? Saya kena hubungi siapa ke? Kena check melalui agensi ke? Agensi kerajaan ke? Mana yang sesuai? Okay, actually sekarang ni lebih senang kalau nak compare waktu dulu-dulu. Okey. Kalau waktu dulu-dulu, which is kalau kata kita nak apply pinjaman tu, which is bank itself dia boleh check. Okay. Klien ni profile dia macam mana. Okay. Profile report tu macam mana. Mana saya pergi bank? Saya pergi bank. Pergi bank. Tapi kadang-kadang bank tak reveal pun benda tu. Okey. Dia just cakap, you hide commitment. So commitment apa? Bulanan berapa pun dia tak, customer pun tak tahu kan. Even dia yang bayar sendiri. Cuma sekarang ni saya rasa semua pakai phone kan. Betul. Semua orang dah pakai phone sekarang ni. Yang mana kita panggil satu data report, CITOS report. CITOS report CITOS report. Klien atau mana-mana individu yang ada loan ke, tak ada pinjaman ke, dia orang boleh buat semakan CITOS report dalam Touch 'n Go e-wallet punya app. Ah. So bila-bila masa saja, cuma ada cost lah, ada RM7, RM7 tak apalah kalau kita check setiap katalah setahun sekali jadi lah kan. Kalau tak at least saya tengok aku okey lagi. Aku ada hutang ni. Aku tak tahu pun ada hutang ni. So at least kita buat kat CITOS report lah. Satu lagi dengan Sikris kot saya rasa. So by right sepatutnya setiap orang kalau dia nak tahu kedudukan kewangan dia, dia print CITOS report dia, Sikris report dia, betul tak? Itu tapi kadang-kadang klien tak tahu pun benda tu. Itulah kita nak tak tahu untuk audiens kita biasakan, betul tak? Biasakan macam mana kita buat medical check up kita setahun sekali kan. Kita buat kesihatan kewangan kita CITOS report ataupun Sikris report. Sekarang kita tahu sakit pergi jumpa doktor kan. Ni sebelum sakit, kalau dah sakit pun nak pergi dah lambat kan. Sebelum sakit tu kita buat check up dulu apa semua, at least kat CITOS Sikris tu bagi tahu, yang ni dah due, aku tak tahu pun ada hutang ni, nampak tak? So saya rasa untuk orang ramai, untuk yang mendengar, audiens dengar, CITOS Sikris report tu sangat penting. Itu nombor satu. Itu panduan sebenarnya. Yang keduanya saya rasa mungkin kita patut normalisasikan benda ni. Kan kalau orang nak kahwin dan sebagainya, sebenarnya dia kena bagi CITOS report. Kena check, biasakan check CITOS report tu. Betul. Saya rasa tu signal yang pertama lah. Kalau CITOS Sikris report dia tak sihat, ada kemungkinan yang lain tu pun akan jadi. Itu satu hal lah sebab yelah kita faham ramai yang di luar sana memang tak tahu macam mana nak check kesihatan kewangan. So kita di EBH, so saya sebagai AC yang mana klien-klien yang datang pada kita buat semakan secara cuma je. So daripada you all kat luar sana nak beli report tak tahu nak baca macam mana, kita boleh nasihat. Kita boleh maksudnya kalau saya tak tahu apa ni, saya jumpa Faiz ke, jumpa Su ke, Faiz boleh tolong checkkan untuk saya. Kita boleh advise. So which is kita akan advise hutang apa yang ada, berapa banyak hutang yang dah ada sekarang ni. Saya boleh discuss ataupun boleh tahu waktu tu bagus juga. Lepas dah tahu tu, katalah Faiz ataupun akan advise ke klien nak buat apa seterusnya? Kita akan advise. Selalunya kita akan advise. Sebab apa? Klien sebenarnya macam saya cakap lah, klien tak tahu nak manage bila dah dapat hutang yang banyak, baru dia orang dah menggelabar dah. Tak tahu nak buat apa dah. Macam mana nak buat dia? Macam mana nak settlekan hutang yang ada dan sebagainya. So kalau klien nak buat semakan tu kan, dia kena bayar apa-apa tak? Dia nak kena ni ke, buat permohonan ke, ada buat apa-apa tak? Ataupun just hubungi EBH ke, dia akan je EBH. Boleh je WhatsApp. Boleh je kat WhatsApp konsultan yang ada, sebenarnya kita akan advise dia orang, kita akan tolong dia orang. I see. Kita akan advise on the flow macam mana lah. Katalah saya buat semakan
Katakan saya ada masalah contoh. Macam mana EBH bagi solution? Solution macam mana tu? Katalah saya sekarang ni, saya tengok saya ada credit card. Saya ada hutang personal loan ataupun koperasi ataupun hutang yang orang kata apa? Almost nak kena ambil tindakan contohnya kan. Macam mana selalu ada tak pengalaman orang yang dah ada masalah ni? Kalau yang dah bermasalah, macam mana Faiz selesaikan? Dia sebenarnya yelah, saya dah lama kan. So sebelum saya pergi kepada situs report klien dulu, mostly kita handle klien untuk government punya sektor. Government punya sektor, kita nampak dia punya percentage payslip tu, kita dah tahu dah dia punya keberhutangan tu dah teruk. Dia payslip tu kita tahu Sebab apa? Dia ada peratusan gaji dekat payslip dia. Betul. Normally untuk kerajaan dia tak boleh melebihi 60% untuk hutang. So dia orang tak boleh nak melebihi 60%. Kalau lebih daripada 60%, dia orang mesti akan kena tata tertib lah. Mana-mana kerajaan, mana-mana jabatan. So bila kita nampak dia punya peratusan gaji tak below daripada 60%, kita tahu dia punya hutang dah banyak. Itu baru yang ada penolakan dalam payslip. Belum campur yang luar payslip. So that's why kita akan go through balik dia punya situs report. So situs report tu dia akan bagi tahu semua yang ada. So dengan kata lain, kita akan cuba repair dia punya kewangan dan juga payslip dia tu nanti. Betul tak? So macam Su punya pengalaman, you advice apa dekat orang yang ada masalah ni? Apa lagi cara dia? Saya ada satu experience, saya dapat payslip dia ni actually jawatan dia besar juga tau, tahun sektor tu. Tapi dia punya payslip dah tinggal dalam 20% macam tu. So dia dah dekat pencen ni tau. So dia kena tindakan tertatib dengan atasan dia orang. Sampai dia kena kejar dekat dia punya tempat. Tindakan tertatib dia kena kejar kena macam tu Dia dah kena dah masa tu. So bila check dekat dalam payslip dia terlalu banyak hutang koperasi sampai 12. Then luar payslip lagi sampai ada pinjangan kewangan blessing semua, kejar dia semua. Alung lah maksudnya. Dengan dia punya ATM dia kena pegang. Banyak pun. Teruk sangat. Dia punya memang kira consider dia teruk. So dia dibagi masa dalam masa 3 bulan untuk bersihkan dia punya payslip. 3 bulan? Kalau 3 bulan tak bersihkan apa jadi selalunya? Dia tindakan tertatib. Masa tu dia orang punya asasan dah datang kat pejabat dia untuk kenakan tindakan tu lah. Sampai dia kena pindah daripada dia jawatan tu jawatan sama, pindah daripada tempat yang ada. So sekarang kita tengok, kita tahu dia ni terlalu macam high commitment kan. So kita schedule balik. So sebab kalau dia punya ni lebih daripada 20%, dia punya pencen tu akan efek tau. Efek dekat pencen lah. Tata tertib tadi lah. Tata tertib tadi kan. Mungkin pencen dia tak dapat. Rugi lah. Sangat rugi. Sangat rugi sebab government sector memang tunggu benda tu kan. So bila affected kat situ, dia orang memang tak boleh. So cara kita orang masa tu, kita orang schedule balik dia punya loan. Kita orang tutup mana-mana yang perlu, kita jadikan dia dalam satu loan sahaja. So yang macam alur semua tu, kita fund benda tu. Kita tolong dia settlekan semua tu, kita settlekan semua apa-apa semua. Alhamdulillah, selepas kita tutup dia punya loan dia tu, dalam masa 3 bulan dia punya payslip dah cantik balik lah. Mana naik dalam lebih daripada ni lah. Dalam 50 lebih. Macam tu. Tapi disebabkan dia banyak ni satu lah sama macam kita advise kan, kalau boleh kan kurangkan pinjaman koperasi. Interest dia itulah bila saya kadang-kadang saya pun jumpa orang yang berhutang ni kan, dia orang tak tahu tu dari segi rate tu, interest tu kan, dia macam ambil je janji dulu dapat dah. Kan saja. So macam dia ni punya case ni, dia cakap sebab anak-anak dia dia kerja seorang, wife dia tak kerja, so anak dia masuk dia semua dia memerlukan duit. Cik dia pinjam tutup, lebih kurang macam tu lah. Tapi endak sekarang dia dah happy lah. Dah okey dah dia. Dia dah bersara dah. Belum bersara lagi. Tapi maknanya kalau bersara dengan tenang kan. Maknanya in control. Maknanya kalau orang ada masalah keberhutangan yang agak serius, datang jumpa kita dulu lah. Masa jumpa EBH, kita bincang dulu. Dan then kita tengok baru kita akan rangka cara macam ni solution yang kita nak buat. Okay. So kalau lah macam saya belajar, orang kata kalau nak selesaikan hutang ni guna teknik snowball lah.
teknik avalanche lah, okey. Tapi saya rasa tu teknik tu lebih kepada peribadi, kena buat sendiri, betul tak? Tapi kalau dengan EBH sendiri gunakan platform EBH ni, okey, kita ada satu tu kita panggil restructure loan tu. Dia kalau step restructure loan tu macam mana sebenarnya? Apa kelebihan restructure loan tu? Ataupun kita panggil penyatuan penyatuan hutang lah. Dia sebenarnya coach, restructure loan ni dia ada term selain pada bank itself. Okey. Restructure loan kadang-kadang klien boleh buat sendiri dengan bank. Betul. Macam mana dia pergi bank sendiri lah, dia buat sendiri. Okey. Dia lain, konsep dia lain sikit dengan penyatuan tau. Okey. Itu ramai orang tak tahu tu sebab beliau cakap tentu kena tambah loan lah. Dia ingat kena tambah loan pula. Kan. Dia macam ni, bila ada satu klien pergi bank, dia kata okey, saya tak mampu nak bayar 1,000 sebulan untuk loan yang dah ada lah, yang tengah bayar bulan-bulan ni, komitmen tinggi, saya rasa nak kurangkan bulan lah. Okey. So bank akan offer dia restructure loan. Restructure loan, katakanlah dia punya loan tinggal tempoh pinjaman 5 tahun. So restructure balik boleh, bank akan bagi tarikh balik tempoh pinjaman lagi lama. Stretch balik dah. Restructure. Panjang balik dah. Kita panggil restructure. So bulanan dia akan jadi lebih rendah. Dia akan jadi macam tu. Itu kita panggil restructure untuk setiap satu loan bank itself. So kalau kata kita pergi pada penyatuan loan, penyatuan ni kita akan satukan komitmen yang dia ada, bukan satu loan tu saja. Sebagai contoh, dia ada personal loan, dia ada credit card, dia ada kereta, apa-apa macam komitmen lah. Yang kita boleh satukan, kita akan jadikan satu pinjaman dengan bank sahaja. Saya bagi contoh, katakanlah dia ada credit card dengan CMB Bank, dia ada personal loan dengan Bank Islam, dia ada kereta dengan MyBank sebagai contoh. So kita akan restructure balik, pergi pada satu bank, mana bank yang kita boleh dapat interest rate ni. That's why Coach cakap tadi interest rate tu. So kita tak tahu CMB satu interest, kita dah satukan, MyBank satu interest, dengan satu lagi kereta tadi kan. Maksudnya kelebihan dengan EBH ni, bila klien jumpa Faiz ke Su ke, you all akan negotiate untuk diorang dari segi rate dengan bank-bank, cari rate yang bagus, aturkan dia balik, negotiate dengan bank sedia ada. Kalau buat sendiri tu renyah lah. Itu yang diorang akan kan. Itulah saya rasa tu yang bagusnya lah, kalau diorang tahu konsep penyatuan hutang tu kan. Diorang tak tahu restructure dengan penyatuan tu, diorang tak tahu itulah kadang-kadang ada yang tak tahu overlap, term overlap lah semua tu kan. So jadi okey, faham. Okey, tadi kita dah sebut hutang ni dalam sudut yang negatif lah. Okey, katalah hutang ni, macam mana kita nak manfaatkan hutang ni dalam sudut yang positif? Faiz rasa macam mana? Mungkin Su boleh jawab pun. Su jawab apa pendapat Su? Okey. Pengalaman lah, kalau orang nak berhutang lah, contohlah fresh grad ke, orang baru bekerja ke, ataupun dia tak pernah berhutang, kalau dia nak manfaatkan lah, pada saya hutang ni sebenarnya kemudahan, facility. Hari ni kenapa jadi masalah? Sebab dia dah salah guna kemudahan tu. Saya nampak ramai customer dia sampai setiap hari raya pun pergi kan. So macam mana Su buat tu? Manfaatkan kemudahan hutang tu, maknanya klien tu happy. Dia maknanya kita, macam mana Su buat tu, guide diorang ke kan? Ada tak guide diorang? Actually hutang ni bagus sebenarnya. Bagus pada kalau orang yang pandai manage. Pada manage macam menyalahgunakan tadi tu memang bagus lah. Okey, contoh kita ada facilities untuk tak semua orang ada cash kan. Contoh dia nak beli rumah, tak semua orang ada cash kan. Kat situlah keperluan facilities hutang tu. Macam kereta, tak semua orang boleh bayar. Contoh 30,000 one shot kan, tak ada kan. So kat situlah keperluan hutang tu. Tapi kita kena tengok keadaan profil kita. Okey, kadang-kadang kita kena beli contoh kereta. So kereta tu kita beli kena ikut pada kemampuan kita. Itulah yang nampak kebaikan hutang tu kat mana. Okey, takkan gaji 3,000 kita nak beli kereta harga 5,000, betul tak? Itu dah short kan. Dah short lah. Dah tak ikut kemampuan lah. Apa dia tak macam tu, sebab dia tengok kawan dia kereta harga 5,000, so dia nak ikut macam kawan dia. So tu tak boleh lah. So sebenarnya kita kena ikut keperluan keadaan kewangan kita. Alright. Nampak kebaikan hutang. Ada tak kes sebenar yang Su dapat, klien dia jumpa Su, dia restructure, kemudian dia dapat memiliki aset macam contoh rumah ke apa ke, ada tak? So macam mana keadaan klien tu sebelum tu? Saya ada satu klien ni diorang husband wife ni cikgu cikgu husband dia kerja lah, dia wife dia cikgu. So dia beli rumah
di luar kemampuan dia. Sebab potongan LBPS okey, satu LBPS. Cuma kadang menjerat juga Okey. Jerat tu macam mana tu? Macam mana LPPS jerat? Dia approve, dia bukan on the spot dia approve kau. Dia akan ambil masa dalam masa 2 tahun tu untuk approve kau. So LPPS 2 tahun? dia untuk potong dekat dalam payslip tu. Okey, ambil masa lah. Okey. Tapi biasa kalau kita kata dendun dekat dalam payslip, kita boleh detect awal. Tapi bila kalau dendun luar payslip, kita kan tak boleh nak ni kan, nak kontrol payslip kan. So dia buatlah personal loan dulu. So suddenly potongan LPPSA dia berjaya. Dan dia punya payslip pun bawah 60%. Kat situ yang dia kena. Maknanya kat payslip kena bayar, dekat luar pun nak kena bayar juga. Okey. Short dia punya duit kan. Saya pernah jumpa dia beli rumah 1.5 juta. Kalau ikut kemampuan payslip suami isteri tu memang sebenarnya tak mampu. Sebab monthly rumah tu je dekat 4,000. So gaji suami dia lebih kurang dalam 6,000, wife dia lebih kurang dalam 5,000. Itu baru potongan dekat dalam payslip memang dah negatif. So kau luar kereta semua tu orang tak mampu nak bayar, memang tak mampu. Lepas tu kan kita tolong dia, kita orang restructure balik dia punya LPPSA tu buat potongan luar payslip. Maknanya dia boleh ambil loan luar lah untuk rumah tadi. Restructure balik, kita dijadikan bukan jadi loan LPPSA lah, kita jadi loan bank. Kita consider as refinance lah kan? Okey, alright. So maknanya bila payslip dia dah cantik, so maknanya kita macam sekarang ni masalah LPSA je kan, masalah dekat dalam payslip. Kita bila payslip dia dah cantik, untuk cover dia punya bila kita structure, biasanya dia akan jadi panjang kan. Dia punya panjang, dia punya tenure dia tu jadi panjang. Sebabnya dia ada extra cash sikit lah untuk cover dia punya life. Okey. Sekarang ni okey dah. Dia dah stabil dah balik. Boleh tak saya cakap tugas Faiz dengan Su ni, kita bantu orang repair dia punya personal loan ataupun loan yang sedia ada, dan kita stabilkan dia punya monthly commitment tu. Betul tak? Dia sebenarnya yang nak senang faham, kita kecilkan monthly commitment. Kecilkan monthly commitment tu tadi. Yang datang pun dia kata saya nak kurangkan monthly saya. Okey. So ramai yang datang tu bila kurang komitmen tu, beban kewangan dia, Kewangan bulanan tu dah kurang lah. So advice Faiz dengan Su lah, orang yang dah beban kewangan kurang ni, sepatutnya lepas ni patut tak kalau dia nak tambah hutang lagi, tiba-tiba dia nak berhutang? Dia boleh Boleh? Okey. Boleh? Okey. Tapi dia kena ikut tengok keadaan financial dia tu. Kamu hutang dia tu. Dia boleh. Kadang-kadang macam kita advance dia, okey sekarang ni dah okey. Okey. So macam kalau dia nak buat hutang tu boleh, tapi limit dia tu berapa. Kita akan bagi tahu dia. Okay, contoh maksimum dia boleh buat 1,200. Janganlah buat maksimum, buatlah 800. Saya bagi satu senario lah coach. Macam mana orang yang dah banyak hutang, boleh lagi tak nak buat hutang baru? Okay. Boleh. Saya cakap boleh, tak ada masalah. Tapi kena manage dulu. Kita buat penyatuan loan dulu. I see. Komitmen dah kurang, why not? Boleh beli rumah jadikan satu aset. Hutang yang bagus. Itu yang saya nampak. Kalau berhutang ni kadang-kadang ada hutang baik, hutang jahat. So fokus pada hutang baik pula sekarang ni lah. Sebab kebanyakan kita tengok ni, dia tahu dia dah buat hutang jahat. Dia dah hutang jahat yang lama. Katakanlah sebagai contoh, satu klien ni dia ada empat account personal loan dengan bank. Okey. Itu hutang jahat lah. Okey. So nak habiskan bukannya cepat coach. Nak menanggung sampai 10 tahun. 10 tahun lama coach bagi orang yang berhutang. Sangat lama. Memang dia boleh bayar. Potongan gaji tak bulan boleh bayar, tak ada masalah sebab dah potong gaji kan. Tapi expenses luar mungkin akan ada emergency lain, ada tambah anak. Dia tak ada itu akan jadi keberhutangan yang serius. Sebab apa? Akan tambah komitmen luar, bukan komitmen pinjaman. So bila kita buat penyatuan loan, katakanlah 4 pinjaman tadi bulanan dia 5,000 lah coach. Katakanlah kita boleh kurangkan separuh. Dia punya komitmen dah jadi 2,500 untuk pinjaman. Okey. That's why saya cakap, kalau kata dia apply beli rumah, jadikan satu hutang baik, bulanan rumah mungkin 1,000 lebih je. Sebagai contoh. Tak kisahlah, bukan untuk duduk kan, untuk investment. So hutang dia masih lagi kurang, tapi ada satu aset baru. Dia berhutang tapi atas aset. Betul tak? Itu hutang yang, sebab tu saya tengok sebenarnya kaki tengah awam, saya selalu cakap je ni, kaki tengah awam ni kalau dia nak kaya, dia boleh kaya dah sebenarnya. Cumanya bila dia start dengan salah tu, kan, dia berhutang, bank boleh bagi kan, kalau dia berhutang untuk contoh fokus pada hutang baik, dia start beli rumah pertama, dia mungkin untuk education dia sendiri ke,
ke kan. Ni hutang-hutang yang baik lah kita katakan. Untuk create satu business ke yang tak perlu komitmen tinggi. So dia patutnya nampak tu sebagai satu kemudahan lah sepatutnya, betul tak? Okey, saya rasa macam seronok sangat kalau kita bercerita kan. Ni Mungkin ada part tu. boleh nanti kita boleh rancangkan Tapi untuk sesi hari ni lah, kalau Su lah dah lama busan 10 tahun, macam Faiz pun dah lebih 10 tahun lebih, kalau ada satu nasihat lah nak bagi dekat kalangan awam ni kan, ataupun orang yang berhutang ni, apa nasihat terbaik? Faiz dulu nak bagi. Mungkin dah simpan dalam hati kan? Faiz dah simpan kan? nak nasihat ni, tolonglah korang contohlah kan. Apa nak buat tu? Apa kita nak advice tu pada orang yang berhutang ni Saya sebenarnya? bagi satu peribahasa lah, ukur baju di badan sendiri. Okey. Yang ni kena hadam betul-betul. Boleh je buat hutang, tak ada masalah nak buat hutang. Okey. Tapi guna hutang dengan cara yang betul. Berhemah lah. Berhemah. Mungkin yang di luar sana, yang ni lah. Yang kita boleh kupas lagi benda ni. Betul. Mungkin dekat part tu nantilah. Tapi yang mana yang ada di luar sana, especially untuk jabatan-jabatan kerajaan, anda di luar sana saya tahu nak buat pinjaman agak mudah. Untuk dapatkan kelulusan tu agak mudah. So jangan gunakan kesempatan itu untuk jadi jadi keberhutangan yang serius lah. Faham? Maksudnya pesanan Faiz ni, ukur baju dia sendiri sebelum nak berhutang walaupun ataupun untuk berbelanja, kena tengok kemampuan dulu. Cek profil kewangan anda dulu. Betul. Dan pastikan objektif tu nak berhutang atau belanja ni berbaloi tak? Worthy tak? Kena. Okey. So apa yang Su pendam ni nasihat ni orang yang berhutang ni? Aku nak bagi tahu ni, kau janganlah jangan buat macam ni ke, ataupun kau buatlah macam ni kan. Okey, pada nasihat saya macam ni lah. Okey. Sama juga macam Faiz kata tadi, bagi pada sendiri. Okey, kalau saya dah tersilap langkah tu, okey stop. Patah balik. Okey. Stop, patah balik. Okey, patut arrange balik. Betulkan balik kesilapan tu. Okey, dah terlajak lah contoh ni kan. Okey, stop terus. Datang cepat-cepat jumpa kita. Tau. Kita akan tolong nanti tau. Lepas tu lagi satu bila kita dah tolong tu, tolong bagi kerjasama sebaiknya. Call kita, WhatsApp kita tau. Okey, tu ya. Alright, saya rasa podcast kita hari ni, orang kata apa, panjang lagi kalau nak cerita ni kan. Sebenarnya banyak kita boleh kupas ni. Saya rasa secara detail lagi kan. So cukup lah sebab kita punya topik pun orang kata apa, sembang sekejap. So tak boleh lama-lama lah. Dia sekejap. So jadi walaupun sekejap, tapi orang kata apa, ada manfaat, ada pengisian dekat situ. So jadi kalau untuk orang kat luar sana, follow kami, and then kita buat sesi ni kalau boleh kita akan selalu, dan kita akan cubalah bagi maklumat kewangan yang berguna untuk orang luar di sana untuk jadikan panduan. Selalu bagi awareness pada So untuk kami tak ada apa, kita nak buat awareness, dan kalau perlukan nasihat kewangan, nasihat pengusahaan, jumpa di Base Group. Alright, itu sahaja. Jumpa lagi di sesi akan datang. Sekian, terima kasih.